Nak update berita Kulakering Plus sikit saja dengan sebab ada sasaran kita duk tanya lah kata Kulakering Plus ni nak ada lagi ataupun tak ada dah kegana salah. Jadi kemarin itu tanggal 22 Mei Sayun 2500 naik 9 Kun Anwar cat hai dia ada puh bomolek sasaran katanya Rong Nayuk Dato' Menteri dia buat kecek kira dah katanya Kulakering Plus ni kita boleh long tabian ataupun nak daftar nama tu sao pada bulan Puspakum bulan 5 bulan depan lah sao. Manakala kita nak boleh guna, boleh pakai sana pada bulan ni, Mitunayun. Bulan ni kita boleh guna sana. Hak maklumatnya dapat tu, hak orang Nayuk Dato' Menteri tu kecek pada tanggal 22 Mei Sayun 2509 ataupun hari Rabu kemarin sama dia katanya kecek dua ni saja sana. Yang pertamanya ha nak long tabian ataupun ha daftar nama, yang keduanya ha nak boleh guna tu bila sana. Bulan 5 long tabian, bulan ni tu boleh guna. Mana kalau ha katanya pio tak nak boleh, duit nak boleh berapa kok, lepas tu nak boleh guna tu lama mana, hak tu tak ada kecek kira lagi dah. Nanti dengan update daripada berita-berita lagi dah. Sasai mana hak nak dengar berita macam ni tu, jangan lupa ikut time kita. InsyaAllah kita akan sapa pula. Kita akan update pula berita Kulakering Plus dan juga berita lain-lain lagi kita akan update time kita. InsyaAllah kita akan sapa. Sekadar selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.